Tapi ajak check in apa semua tu ada je dekat WhatsApp. Sebelum ni lah, bukan dengan Datuk dengan Ustaz ni. Sebelum ni pun ada lah. Golongan-golongan ni dia macam ada persatuan tau. Berhenti ganggu saya. Efek bas. Saya posting tu, niat saya bukan untuk viral. Niat saya adalah untuk self-defense. Bila saya post tu dengan harapan orang yang ganggu saya tu dia tak ganggu lagi lah dengan cara macam tu. Sebab kita berhubungan baik je macam biasa. Cuma kadang-kadang ada mesej-mesej yang keterlaluan. So bila saya posting macam tu adalah untuk self-defense saja. Tak niat untuk viral. Tak sangka pula lebih daripada 10,000 perkongsian sampai media capture dan sebagainya kan. Tetapi saya rasa tidak salah posting saja tu. Sebab pada saya it's like awareness, macam kempen lah, kempen bagi orang cakna. Perkara-perkara ini berlaku dalam keadaan tertutup dan benda ini bila tertutup dia berbahaya sebab orang tak tahu dan berlaku pula di peringkat atasan-atasan, maknanya di peringkat ketua-ketua. Jadi bila ketua-ketua mungkin ada pekerja-pekerja yang mungkin tak berani nak buat aduan dan sebagainya, tak berani bersuara sebab menjaga periuk nasi dan sebagainya. So saya faham perkara tu, tetapi saya terpanggil untuk posting tu since kita baru-baru ni kes lebih daripada 200 orang ditangkap, ada yang berjawatan, bukan orang biasa-biasa. Jadi that's why saya post tu kena dengan diri saya. Nak bagi tahu kat luar sana perkara ni banyak je berlaku. That's why saya post. Bila kata benda tu self-defense sebenarnya, adanya ketika posting tu dibuat, masih ada lagi ke yang menghubungi jadi? Ada. Masih lagi ke? Ada. Dan surprisingly after posting tu saya diganggu sampai sekarang ni. Baru tadi pun ada lagi mesej, ada yang bagi amaran, ada yang ugut, ada yang mencarut dekat saya, ada yang nak try saya mesej, ada yang mesej-mesej lucah yang saya tak kenal. Sebab nombor saya tu nombor office, bukan nombor saya, nombor office. Jadi bila kita chat telefon office tu memang golongan-golongan ni dia macam ada persatuan tau. Kan macam dia nak track kita, nak ancam kita dan sebagainya. So saya rasa perlunya kesedaran lah, pada saya kesedaran untuk semua orang lah, kena lebih berani bersuara. Saya rasa bukan saya je, ramai lagi yang kena macam ni. Jadi yang mengancam tersebut tu adakah orang lain ataupun orang yang mencuba tersebut? Tak, orang yang mencuba tu tak, dia tak menghubungi. So dia terus diam lah? Dia terus diam. Ini adalah orang lain. Bila posting saya tu viral, ada daripada yang nombor tak dikenali, tapi nama adalah nama lelaki apa semua kan. Saya tak tahulah kan kenapa dia perlu mencarut saya, kenapa marah saya, ada yang nak ngurat saya, ada yang ni telefon WhatsApp. WhatsApp ni bukan DM apa semua ni. WhatsApp. So sangat-sangat berani. Sangat berani. So bila you kena benda macam tu orang, pendedahan sebegitu, tiba-tiba diugut sebegini pula, orang yang you nak lindungi diri tu dah diam. Ya. Tapi bila ada orang lain ni pula dia nak try. Dah ada phone number semua. Apa tindakan kalau macam inilah? Saya rasa kalau keterlaluan tu, kata keterlaluan, of course saya akan buat laporan polis lah. Of course lah, itu perkara yang the worst case lah kan. Tapi dalam keadaan ni masih lagi terkawal, kita kena berhati-hati lah. Berhati-hati lah, tu je yang saya boleh cakap. Isteri cakap apa? Apa komen bila dia beritahu benda ni diganggu macam ni? Isteri saya memang dah tahu sebelum ni. Saya memang share dengan dia. So bila saya buat posting tu pun saya memang bagi tahu dia dan dia memang faham, dia okey sahaja. Saya tanya dia okey ke posting dia tiba viral kan, dia kata okey, perlu, dia kata, sebab dia memang dah tahu lama dah, bertahun dah dia dah tahu isu ni. Tapi yang sebelum ni, yang cakap pasal 2 orang sebelum ni kenal orang tersebut, maknanya jumpa di luar semua kan. Ya. Jadi bila mereka dah diberitahu bahawa sebenarnya you tak berminat, ini bukan kita untuk harap kan. Macam mana perhubungan dengan mereka sebenarnya? Adakah selepas tu macam putus, tak jumpa langsung? Tak, kita okey je, perhubungan antara profesional, tetapi kita dah bagi tahu. Macam saya bagi tu posting saya lah, bila saya diam sebab kita nak jaga adab. Kita tak suka kalau kita marah benda tu jadi tidak beradab. Jadi saya ambil peluang, ambil pendekatan untuk berdiam diri, dan sama-sama saya menolak tak suka dan sebagainya kan. Cuma dia keep message. Bila kita dah bagi warning pun, saya pernah warning pun dia keep message macam tu. Tapi hopefully dengan posting saya ni dia sedarlah bahawasanya benda tu tak betul. Dan ada pula kes baru-baru ni Allah nak buka aib perkara-perkara ni. Jadi saya harap benda tu sebagai jentikkan hati untuk dia supaya dia berubah lah. Semua orang berhak untuk berubah, insyaAllah. Ramai yang terkejut sebenarnya bila doktor buat perhubungan seperti itu kan, pendedahan sebegitu. Tapi tak ramai juga yang kata macam aku dah tahu dah benda ni memang berlaku, tak semua tu semua memang ada. Jadi ada juga yang menyeru
pada you kata bagi tahu siapa orang-orang ni. Sebab orang-orang macam ni mesti nulis balik nama, mesti nulis balik jawatan je. Dalam sini yang kata pasal ustaz lah. Mesti nulis kan. So apa okay, kenapa saya state ustaz? Kenapa saya state datuk ke apa? Saya nak bagi tahu ini adalah pemimpin, frontliner lah dalam knowledge ataupun any administration ataupun admin pentadbiran ke apa semua. Bila sebut ustaz, tidak bermakna semua ustaz. Cuma nak bagi tahu ada di kalangan ustaz yang bersikap sedemikian. Saya tak kata semua. Jadi kena berhati-hatilah. Kemudian tu bila sebut datuk, bukanlah semua datuk. Pada saya tidak ada keperluan untuk saya dedahkan sebab itu antara saya dan dia. Dan pada saya selagi mana dia tidak sampai satu tahap so-called physical touch dan sebagainya, saya rasa dengan posting ini sebagai satu amaran jugalah. Tapi kalau berlaku juga, of course saya akan report polis, sexual harassment dan sebagainya. Tapi yang berdua tu tak ada berhubungi bila dah tengok baca posting? Tak ada ni ke apa. Tak ada. Dan saya rasa tidak ada keperluan pun untuk saya nak dedahkan nama ke apa benda semua. Sebab benda ni melibatkan aib. Mungkin family dia tak tahu dan mungkin dia tersalah langkah. Dan ada peluang juga untuk berubah. Asalkan dia tidak menghasut, asalkan dia tidak buat satu perkara yang physical touch, pada saya mereka berhak untuk diberi peluang untuk berubah. So jadi setakat ini hanya dari segi perubahan di media sosial, daripada di WhatsApp, tak ada langsung lagi buat sini yang depan-depan yang berani. Ya, tak ada lagi, tak ada. Fizikal, ancaman fizikal pun tak ada lagi. Ancaman fizikal tak ada, tapi ajak check in apa semua tu ada je dekat WhatsApp. Sebelum ni lah, bukan dengan datuk dengan ustaz ni. Sebelum ni pun ada lah. Ajak check in lah, apa lelaki lah. Student pun ada. Bukan tak ada. Tapi ada tak yang kiranya lebih-lebih sehingga hantar video, hantar gambar? Gambar ada. Gambar ada, of course. Macam mana you hadapi benda-benda macam tu je lah? Trauma saya. Saya trauma, serius. Kan, memang trauma. Bila hantar gambar, kita terperanjat lah. Bila kita buka, saya terus delete lah kan. Kita terus delete. Ada orang kata macam benda yang saya buat ni, kenapa nak buka aib sendiri? Saya cakap ni bukan aib saya. Kita cerita ni untuk self-defense dan awareness punya posting. Dan pada saya, apa yang saya buat tu, saya dah fikir masak-masak. Kenapa ada keperluan untuk saya posting tu pada keadaan sekarang? Sebab keadaan tu memang tengah hot. Kalau saya cerita sebelum ni, tak ada isu tu yang ditangkap 201 tu, mungkin orang nampak, mungkin orang tak nampak. Tapi bila isu tu berlaku, saya terpanggil untuk post. Tapi bukan untuk niat untuk viral, cuma untuk self defense saja. Yang kedua ustaz dengan datuk tu, ya saya tahu tak baik kenalkan siapa dia orang. Tapi popular ke tidak sebenarnya? Tak popular pun. Tak popular pun. Jadi sekarang lah zaman sekarang, kita tahu dah akhir zaman. Bila semakin dekat akhir zaman ni macam-macam benda dia kan orang kata apa yang diramalkan ataupun dikatakan oleh Rasulullah pun banyak yang sekarang. Ini antaranya lah. Betul. Pendapat Dr. sendiri lah, bila nyalah benda terjadi, macam mana sebenarnya kita nak menghindarkan, bukan sebagai pihak kerajaan ataupun sebagai pihak berkuasa, tapi orang diri sendiri. Sebab kita tahu perasaan tu kadang-kadang susah nak ubah, tapi sebenarnya itu cabaran kan, sebenarnya dugaan. So, macam mana, apa pendapat, mungkin nasihat? Okay, dalam Islam ni very simple lah. Maknanya kita melawan nafsu. Melawan nafsu ni adalah satu jihad pun sebenarnya kan. Jadi tak kisahlah sama ada dia hubungan sejenis ke ataupun dia hubungan lelaki dengan perempuan ke. When we talk about nafsu ni, itu adalah satu jihad, satu perjuangan. Jadi Islam pun menganjurkan perjuangan. Perjuangan ni, bila kita berjuang, bila dalam peperangan, dia ada menang dan kalah. Kita nak pilih menang, nak pilih kalah. So bila nak pilih menang, kita kena cari guideline untuk kemenangan tu. Jadi kalau saya nasihatkan pada diri saya dan semua yang menonton video ni, kita jaga ahli keluarga kita dulu. Kita ada isteri, jaga anak-anak kita. Terangkan pada mereka hubungan di luar tabik ini salah. Kan? Sebab zaman makin maju, social media, digital, internet ni, so adanya keperluan untuk berterus terang dengan keluarga. Jaga keluarga dahulu supaya anak-anak kita jadi legasi-legasi yang normal, yang bukan melakukan hubungan sejenis dan sebagainya. Itulah dia. Okay, last sekali lah kepada mereka di luar sana yang masih lagi mencuba ni, dah bagi amaran. Tiba-tiba ada orang lain pula mengumpul. Mencuba pun ada lagi kan. Mungkin kita nak cakap kalau apa, saya straight, jangan kata saya mungkin kepada mereka nasihat yang masih lagi nak cuba mengganggu lah. Sudah-sudahlah. Berubah. Sebab bukan Melayu saja, ada Indian pun message apa semua. So sudah-sudahlah, berubahlah. Selagi mana kita bagi peluang dalam keadaan yang beri peluang untuk you berubah dan tidak ganggu saya, so jangan buat. Sebab kalau you buat juga, kita pun ada cara kita untuk membantras perkara ni. I have your number, I have your message, we have every single proof that untuk bawa you kepada undang-undang. So mungkin ini adalah satu warning daripada saya. Berhenti
ganggu saya.